Kini dipinjamkan ke Real Betis dengan 10 sumbangan gol pada musim ini. Man United kini pula sedang fokus untuk layak ke Liga Juara-Juara. Dan jika mereka menang Liga Eropah, mereka akan mendapat tiket ke sana. Harapan utama mereka untuk mencapai sasaran tersebut. Manakala Real Betis pula tengah berjuang dalam Conference League, masa depan Anthony juga masih tiada keputusan mutamat buat masa ini lagi. Selepas musim ini selesai, barulah kita akan tahu apakah yang akan berlaku mengenai masa depan pemain tersebut. Betis sangat gembira dengan prestasi Anthony dan berusaha untuk mengekalkan pemain tersebut di Sepanyol. Tetapi semuanya bergantung kepada keputusan Man United juga. Betis akan berusaha habis-habisan untuk mengekalkan Anthony, namun United juga masih menilai masa depan pemain tersebut. Christopher Wilway dari United juga hadir sewaktu Real Betis menentang Fiorentina untuk memantau situasi pemain tersebut dan pastinya akan terus memantau perkembangan Anthony di Real Betis sebelum membuat sebarang keputusan.